Palestin, dia penaung sumut flotilla, dia sekarang ni telefon sana, telefon sini, membebaskan rakyat Malaysia yang ditawan. Dia tengah tunjuk ni. Tetapi selagi mana ada orang tua 100 tahun tu, pakak. Spoil lah. Macam mana aku nak jadi hero orang tua ni ada? Aku dah tuduh macam-macam dah. Tak jalan-jalan. Aku dah guna Azam Belen. Harta ada dekat Switzerland, lepas tu dekat UK, patah balik pergi Switzerland, pun tak jalan-jalan. So besok dia akan meeting. Perancangan dia adalah untuk plan satu perancangan supaya tangkapan dibuat ke atas Tun Mahathir. Tangkapan dibuat ke atas Tun Mahathir supaya rakyat ni percaya, oh Mahathir kena tangkap. Betul lah tu. Sebab Azam Belen dah tunjuk. Tangkap sana, tangkap sini, operasi sana, kedai tayar, kedai tom yam, semua ditunjuk ni. Kan Azam Belen semua. Semua SPRM ni. Semua SPRM ni. SPRM yang tangkap. Orang lain tak tangkap. Polis tak, SPRM, semua. Semua dia masuk. So, dah tunjuk SPRM ni buat kerja. So, Anwar dah tunjuk dia hero. Sekarang ni. Tapi selagi mana orang tua ni ada, problem lah. Jadi, besok dia akan meeting, plan macam mana nak tangkap Tun Mahathir, supaya rakyat ni percaya Tun Mahathir ada kes. Sebab tu kena tangkap. Sebab macam mana dia frame Pak Mael, dia akan buat benda sama kepada Tun Dr. Mahathir. Jadi saya nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia, saya tak tahu berlaku tak berlaku, tetapi info yang saya dapat, ini perancangan mereka. Besok mereka meeting. Jadi kita, bila berlaku perkara tu, fikir dengan bijaksana. Kau fikirlah. Dah puluh tahun orang tua tu, tak ada pun. Pak Lah dulu kata ada, tak ada. Najib kata ada, tak ada. Anwar 3 tahun tak ada. Dia saman Anwar lagi ada lah. Now, dia akan buat. Supaya kita ni tak percaya dengan Tun Mahathir. Jadi, bila Tun Mahathir kena tangkap, jadi dengan harapan rakyat Malaysia ni, oh betul lah tu sebab SPRM dah tangkap.